Adik-adik, saya nak tanyalah, apa lagi besar daripada keampunan Allah? Apa lebih baik daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Just imagine, korang ada semua benda yang korang impikan kat dunia ni. Ada kelulusan yang baik, korang ada keluarga yang bahagia, korang mungkin ada harta yang banyak, korang mungkin ada potensi untuk dapat satu posisi yang besar nanti bila korang habis belajar. Korang ada semua yang korang impikan kat dunia ni. Apa yang korang nak, semua korang dapat. Cuma korang tak dapat keampunan Allah je, okey tak? Ada satu je pun tak dapat, keampunan je. Yang lain semua dapat, okey tak? Kenapa Kerana ultimately yang kita perlu memang keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan offer Allah, siapa nak dapat keampunan aku, maka salah satu caranya adalah dia kena maafkan orang. Rupa-rupanya adik, kalau korang tengok ayat ini dalam bentuk reverse, maknanya macam ni. Allah nak ampunkan kita. Sebabkan ibadah kita kan tak berapa nak okey sangat, kan banyak lompong, kan rushing macam-macam. Kan jadi masa tu Allah nak ampunkan kita. Maka Allah hantar orang untuk menyakiti kita supaya apa? Supaya bila kita boleh memaafkan orang tersebut, maka datanglah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk utamanya bukan siapa yang menyakiti. Tajuk utamanya Allah nak ampunkan kita lagi. Jadi bila orang tu nampak, oh rupanya Allah nak ampunkan aku, maka Allah hantar orang untuk sakiti aku ni, supaya bila aku boleh maafkan orang ni, Allah ampunkan aku. Jadi dia tak nampak ada orang ni, dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala punya kasih sayang dan keampunan. Sebab tu adik-adik semua, orang yang sakiti kita tu, dia hanyalah lelaki kiriman Tuhan. Dia hanya dikirim saja, jangan marah dia. Dia dikirim untuk sakiti kita. Dan Allah nak tengok kita ni boleh tak untuk nak memaafkan dia. Tapi satu benda lah, kadang-kadang ni masuk yang ketiga. Kadang macam ni dai, saya boleh maafkan, I can forgive. But I cannot forget. Saya tak boleh melupakan. Saya boleh memaafkan, tapi saya tak boleh melupakan. Tak pernah sekali-kali. Kan kekal dalam ni sampai bila-bila. Sampai nafas yang terakhir. Adik-adik semua, betul lah tu. Nabi ajar kita jadi pemaaf, bukan jadi pelupa.